Dalam sesi ini, kita akan membincangkan bisnes model kanvas bagi Hermes. Hermes ialah salah satu rumah mewah paling berprestij di dunia. Jenama ini ditubuhkan di Paris pada tahun 1837 oleh Thierry Hermes. Pada awalnya, Hermes bermula sebagai bengkel abah-abah dan pelana kuda untuk golongan bangsawan Eropah. Dari asas tersebut, Hermes berkembang ke dalam pelbagai kategori mewah seperti barangan kulit, skarf sutera, pakaian siap pakai, aksesori, jam tangan, minyak wangi, produk kecantikan, barang kemas, kelengkapan rumah dan produk gaya hidup. Apa yang menarik tentang Hermes bukan sekadar statusnya sebagai jenama mewah. Banyak syarikat menjual produk mahal. Tetapi Hermes berbeza kerana model perniagaannya dibina atas disiplin, kelangkaan, ketukangan dan kawalan jangka panjang terhadap jenama. Hermes tidak bertindak seperti jenama fashion massa. Ia tidak bergantung terutamanya pada volume jualan yang besar, diskaun agresif atau kitaran trend jangka pendek. Sebaliknya, Hermes melindungi keinginan pelanggan melalui pengeluaran terkawal, pengedaran terkawal dan pengalaman pelanggan yang sangat terjaga. Ini bermaksud Hermes mencipta nilai bukan hanya melalui produk yang dijual, tetapi juga melalui perkara yang dihadkan. Kelangkaan ialah sebahagian daripada nilai. Ketukangan ialah sebahagian daripada nilai. Masa menunggu, hubungan pelanggan, pengalaman butik, kebolehbaikan produk dan penceritaan warisan juga menjadi sebahagian daripada nilai. Pada tahun 2024, Hermes mencatat hasil terkumpul sekitar 15.2 bilion euro, pendapatan operasi berulang sekitar 6.2 bilion euro dan margin operasi berulang sebanyak 40.5%. Barangan kulit dan pelana kekal sebagai kategori terbesar, diikuti pakaian siap pakai dan aksesori. Angka ini menunjukkan bahawa Hermes bukan sahaja berprestij, tetapi juga sangat menguntungkan dan berdaya tahan. Dari sudut model perniagaan, Hermes kuat kerana setiap bahagian modelnya saling mengukuhkan. Segmen pelanggannya selektif, cadangan nilainya jelas, salurannya dikawal, hubungan pelanggannya bersifat peribadi, aliran pendapatannya pelbagai tetapi berdisiplin. Sumber utama dan aktiviti utamanya berpusat pada ketukangan, kualiti, kelangkaan dan kepercayaan jenama. Idea utamanya mudah, Hermes mencipta nilai mewah dengan melindungi kelangkaan, kraf dan makna. Apabila pelanggan membeli Hermes, mereka bukan hanya membeli beg, skarf, tali pinggang atau minyak wangi. Mereka membeli akses kepada dunia mewah yang dibentuk oleh warisan, seni, kehalusan dan pemilikan terpilih. Sebab itu produk Hermes boleh mempunyai nilai emosi, budaya dan kadangkala nilai jualan semula dari masa ke masa. Dalam bahagian seterusnya, kita akan memecahkan model Hermes menggunakan 9 blok bisnes model kanvas. Sekarang, kita lihat 9 blok bisnes model kanvas Hermes. Pertama, segmen pelanggan. Hermes melayani pelanggan yang sangat selektif. Ini termasuk individu ultra kaya, profesional berkemampuan, usahawan, pengumpul barangan mewah, pelanggan butik yang setia, peminat reka bentuk, pembeli hadiah premium dan pelanggan aspirasi berkemampuan. Mereka menghargai ketukangan, eksklusiviti, warisan, status dan nilai jangka panjang. Kedua, cadangan nilai. Hermes menawarkan lebih daripada produk mewah. Ia menawarkan ketukangan luar biasa, warisan sejak 1837, kelangkaan, eksklusiviti, reka bentuk abadi, bahan premium, prestige emosi, produk yang boleh dibaiki dan daya tarikan Fiat luxury. Pelanggan bukan hanya membayar untuk fungsi. Mereka membayar untuk kepercayaan, kelangkaan dan makna. Ketiga, saluran. Hermes menggunakan saluran yang sangat terkawal. Saluran utamanya ialah butik milik syarikat, flagship store di bandar mewah utama, e-dagang terpilih, janji temu pelanggan peribadi, pertunjukan fashion, pameran, visual merchandising, pembantu jualan, sistem CRM dan perkhidmatan selepas jualan. Kawalan saluran ini membantu Hermes melindungi harga, kelangkaan dan pengalaman pelanggan. Keempat, hubungan pelanggan. Hermes membina hubungan melalui perkhidmatan peribadi di butik, clienteling jangka panjang,
acara berdasarkan jemputan, penjagaan selepas jualan, penceritaan warisan dan layanan high-tech. Hubungan ini tidak direka sebagai transaksi pantas. Ia dibina secara perlahan melalui kepercayaan, penglibatan berulang dan pendidikan produk. Kelima, aliran pendapatan. Hermes menjana hasil melalui beberapa kategori. Yang terbesar ialah barangan kulit dan pelana, termasuk produk ikonik seperti Birkin, Kelly dan Constance. Aliran lain termasuk pakaian siap pakai dan aksesori, sutera dan tekstil, jam tangan, barang kemas, wangian, kecantikan, kelengkapan rumah, koleksi edisi terhad dan perkhidmatan pembaikan. Keenam, sumber utama. Hermes bergantung pada ekuiti jenama yang kuat, artisan mahir, bengkel di Perancis, bahan mentah premium, reka bentuk ikonik, rangkaian runcit langsung, hubungan pelanggan, arsip warisan, kekuatan kewangan dan pengetahuan pengeluaran. Sumber ini suka ditiru kerana dibina selama puluhan tahun. Ketujuh, aktiviti utama. Hermes perlu melakukan beberapa aktiviti dengan sangat baik. Ini termasuk reka bentuk produk, pembuatan artisanal, kawalan kualiti, pemerolehan bahan mentah, latihan artisan, pengurusan butik, klienteling, penceritaan jenama, pengurusan kelangkaan, pembaikan dan pembangunan digital. Kelapan, perkongsian utama. Hermes bekerjasama dengan pembekal bahan premium, bengkel khusus, rakan hartanah, penyedia logistik dan keselamatan, rakan teknologi, institusi budaya, rakan kelestarian, institusi latihan dan rakan pematuhan. Tujuan perkongsian ini bukan skala masa. Tujuannya ialah kualiti, kawalan, kesinambungan dan kepercayaan. Kesembilan, struktur kos. Hermes mempunyai struktur kos premium. Kos utamanya termasuk gaji artisan, latihan, bahan mentah premium, operasi bengkel, kawalan kualiti, kos flagship store, visual merchandising, acara budaya, logistik, keselamatan siber, kelestarian dan perkhidmatan selepas jualan. Kos ini ialah pelaburan strategik kerana ia melindungi ketukangan dan ekuiti jenama. Kesimpulan bahagian kedua ialah Hermes mempunyai model perniagaan yang sangat bersepadu. Setiap blok menyokong blok yang lain. Kelangkaan menyokong keinginan. Ketukangan menyokong kepercayaan. Saluran terkawal menyokong eksklusiviti. Klienteling menyokong kesetiaan. Gabungan ini membentuk model mewah yang menguntungkan, berdaya tahan dan suka ditiru. Dalam bahagian terakhir, kita melihat Hermes melalui Value Proposition Canvas dan pengajaran strategi utama. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara profil pelanggan dan peta nilai. Bagi Hermes, ini penting kerana nilai mewah bukan hanya bersifat fungsi. Pelanggan bukan sekadar membeli produk fizikal. Mereka membeli kelangkaan, ketukangan, prestige, kepuasan emosi, identiti budaya dan keinginan jangka panjang. Kita mulakan dengan tugas pelanggan. Pelanggan Hermes mahu memiliki produk yang menunjukkan cita rasa, pencapaian, kehalusan dan nilai jangka panjang. Mereka mahu akses kepada produk yang jarang dan dibuat dengan indah. Mereka mahu produk yang boleh digunakan, dikumpul, dihadiahkan, dipamerkan atau diwariskan. Mereka juga mahu pengalaman mewah yang terasa peribadi, halus, elegan dan memberi ganjaran emosi. Seterusnya, masalah pelanggan. Pelanggan mewah mungkin kecewa apabila akses kepada produk yang sangat diingini terhad. Mereka mungkin bimbang tentang produk tiruan, jenama yang terlalu terdedah, nilai jualan semula yang merosot, sokongan selepas jualan yang lemah atau proses pembelian yang tidak jelas. Pelanggan aspirasi pula mungkin menghadapi halangan masuk kerana harga, ketersediaan dan keperluan hubungan pelanggan. Sekarang kita lihat manfaat pelanggan. Pelanggan Hermes mahukan kepuasan emosi, pengiktirafan, kebanggaan peribadi, keyakinan terhadap nilai jangka panjang, perkhidmatan luar biasa, pengetahuan produk, sokongan pembaikan dan akses kepada pengalaman khas. Mereka juga mahu jenama yang terasa abadi dan tidak terlalu bergantung pada trend. Hermes menjawab semua ini melalui peta nilainya. Produk dan perkhidmatannya termasuk barangan kulit, pelana, skarf sutera, pakaian siap pakai, aksesori, jam tangan, barang kemas, minyak wangi, kecantikan,
kelengkapan rumah, produk berkuda, perkhidmatan butik, klienteling, pembaikan dan penjagaan selepas jualan. Pengurang masalah Hermes termasuk ketukangan, kawalan kualiti ketat, pengedaran terkawal, peruncitan langsung, perkhidmatan pembaikan, pengurusan kelangkaan dan reka bentuk abadi. Ini mengurangkan kebimbangan tentang kualiti, keaslian, risiko trend dan pemilikan jangka panjang. Pencipta manfaat Hermes pula termasuk kelangkaan, warisan, ketukangan, prestige emosi, nilai produk yang tahan lama, reka bentuk ikonik, hubungan butik, acara terpilih dan kuat luxury. Semua ini mencipta kebanggaan, keyakinan, rasa memiliki dan keterikatan jangka panjang. Ada beberapa pengajaran strategik daripada Hermes. Pertama, nilai mewah dibina dengan melindungi kelangkaan, bukan mengejar volume. Hermes berkembang secara berhati-hati kerana pendedahan berlebihan boleh melemahkan keinginan pelanggan. Kedua, ketukangan bukan sekadar pengeluaran. Ia ialah teras model perniagaan. Ketukangan menyokong kualiti, kepercayaan, kuasa harga dan nilai emosi. Ketiga, pengedaran terkawal melindungi jenama. Dengan memiliki pengalaman butik, Hermes mengawal perkhidmatan, penceritaan, harga dan akses produk. Keempat, hubungan pelanggan lebih penting daripada transaksi pantas. Hermes membina kesetiaan melalui klienteling, penjagaan selepas jualan, pendidikan dan kepercayaan. Kelima, kemewahan moden perlu mengimbangi warisan dan perubahan. Pelanggan muda mengharapkan akses digital, kelestarian dan ketelusan. Hermes perlu memodernkan penglibatan tanpa menjadi terlalu mudah diakses atau terlalu transaksional. Sebagai penutup, bisnes model kanvas Hermes menunjukkan bahawa dalam industri mewah, nilai dicipta bukan sahaja oleh apa yang dijual, tetapi oleh apa yang dilindungi. Hermes melindungi masa, kraf, kelangkaan, kepercayaan dan makna. Sebab itu model perniagaannya kekal kuat, menguntungkan dan suka ditiru.